Dia gini kau ngok tu. Jadi bini awak nikah dua lah lelaki. Awak lelaki pertama. Awak lelaki tu suami kedua. Allah. Saya urut dah Hadi. Keadaan ni memang teruk lah. Dia nama sumbat tak ada. Tapi barang bermasalah. Faham tak? Jadi bukan disebabkan orang-orang yang tersumbat lah. Sebab biasanya kebanyakan tukang urut ni dia akan bila masalah je dia akan bawa sumbat. Masalah je sumbat. Faham tak? Jadi sumbat sama jadi ke masalah. Jadi ni apa yang saya tengok tak lah. Bukan sebab tu lah. Lepas tu pun masalah awak ni lama mana dah agak-agak rasa? Ni, lemah hati. Anda tahu 20 tahun. Anvik dah tu boleh sebab jika sebini patutnya hari ni tu Mahdi dah aman, okay? Lepas tu nalang dah kena orang student lain. Tak naik. Jadi nak main tak boleh. Tengok apa abang, apalagi abang doa kejap tu. Gitu je. Jadi ngelah main dengan bini tu bila? Lama dah. Bukan tahun lah ngelah main. Bulan-bulan lah sebelum cerai lah. Habis kira. Maknanya terbaru lah. Awak tu boleh main tak? Boleh masuk tak? Tadi. Tak boleh masuk? Tu sebab saya urut teruk. Sebab awak kata tadi kurang kerah je, kerah kejap. Ingat ke boleh main? Faham tak? Habis yang tadi dah boleh rasa. Setega deh. Nak gerak tak lihat? Naik. Dah tu. Tengok biar tu. Kiki, tak nothing. Lepas tu kena bini tu. Boleh cerita saya sikit tak? Bini? Tu lah pasal saya curang. Kena keadaan dia. Kena sebab apa boleh curang? Dia tu. Lepas tu kena kisah dia. Tengok tengok. Dia minta tak? Masa tak boleh main tu dia minta. Dia macam rezak tau. Dia beritahu. Yang kami kita orang. Lepas tu tapi dia up to you. Tapi dah bikin orang kan? Kena buat orang tapu dah. Lanjut juga. Minta nafsu dia nafsu. Ada nafsu. Minta bini ada masa. Gitu. Tapi dok, ia sebenarnya bukan buat tang orang pun. Ya, pasti kau. Tenaga memang nak urut. Bila dah urut, macam mana kita nak bernafsu? Faham tak? Tak urut. Macam mana kita nak rasa nak? Kalau gerak mau. Betul tak? Jadi sama dia. jadi Kihmek tengok tu kena. Tahu tiga window. Tahu kau window awak api dah sama lah. Duk sama lah. Lepas tu macam mana awak tahu curang? Kena tak apa dia lah. Banyak kali dah kena dekat. Bida itu pun aja tu. Okey, tapi di bawa kita. Kita awak tak datang dia. Suruh kawan lah. Tawang. Kata bini. Kawan awak bahang bini awak. Gitu. Makan tuan. Makan kawan. Makan tu orang. Allah. Macam mana boleh jadi tau? Tengok kan lah. Percaya kan? Tanya betul apa dia apa jawab. Itu kawan hardware. Lepas kita lah. Ni tu amu di rumah tu. Aku nak kerja. Hidup ah. Pasal pergi makan. Hak lelaki tu awak suruh jaga bini awak. You do ni lepas rumah. Awak bagi lepak sekali. Berapa awak bagi lepak sekali? Doa ingat dikadi ingat menjadi. Baik lah dengan dia. Baik. Pasal awak pergi kerja. Lagi wait. Nak mandi pagi dah ki. Awak jumpa dia mana? Jumpa kawan kau? Ke memang baik dari dulu dah? Dari dulu. Kau yang membaik hamba dia. Okay. Jadi orang awak nah dah jadi kan. Dekat ni tadi baik nak kira. Lepas tu ia duduk rumah. Duduk rumah hati dia awak di waktu itu. Jadi sebelum awak pergi kerja tu awak tinggal apa? Sebelum awak pergi kerja tu dia ada di rumah. Lepas tu awak nak pergi kerja awak tinggal dia gitu. Tinggal ada. Tapi dah kue dah minta orang. Bikin itu diibu nak diibu. Dan yang dia. Itu. Jadi nak kau lelaki tu. Nogo. Tanya yo buat yo itu apa ya? Betul lah, anak you nak kau nak gay. Apa Tapi mak kena orang lain kena orang tasik. Jadi awak pesan dah kawan awak suruh jaga bini awak? Kau sudah ke? Dah.
Macam ni naik pak rumah. Dia nak lepak rumah dengan bini. Oh. Lepak sembang-sembang gitu Oh. lah. Pasal awak biar? Biar har bertiga kan. Làm gì quên Oh, lepas tu puak. Họ men ao agu a. Lepas tu pergi nikah. Neko masih neko berdui. Ya, saya tak faham. Eli macam kita dah kira lagi. Ini kau Ya pergi nikah dengan tu. Oh. Jadi bini awak nikah dua lah lelaki. Lelaki dua. Awak lelaki pertama. Awak lelaki tu suami kedua. Allah. jadi neko golok. No, neko dah di radio dah gitu. Oh, jadi masa tu minta cerai tak dengan awak? Tak minta. Bukan itu macam kan. Awak ambil cerai ambil lepas. Nampak. Lepas tu pergi nikah golok. Dalam keadaan ia masih isteri awak. Allahu Akbar. Lepas tu awak kata kena. Apa awak tahu? Nah, bani juga. Anak 3 orang dah kan abang? Siang kau. Aduh dah. You dua. Lepas tu terima gitu je lah. Kimi dah ada jodoh. Hok bahang bini awak, kawan awak sendiri. Lepas tu kawan awak sendiri, dia pergi kahwin dengan bini awak dekat golok. Nah. Dalam keadaan bini awak tu masih bini awak. Kosok kau. Of nak ikut. Orang Melayu, orang Islam. Oh, kosok. Dia lelaki ni tahu dah kalau kahwin dengan bini orang ni memang tak sah. Apa pergi kahwin kau? Tu. Bini ditengok. Ya pagodapmu kawan ditengok. Tapi kawan itu lewat. Jiwa bawa ni ke baramun. Dan medalina. Bini kau. Dia pada budok. Akan ikut. Budok. Napa pasal sih? Tak jam. Dok Chang. Betul. An baru dah awing. Oh, dia tipu janji yang lah. Lepas tu, Lepas tu 5 soal hitam. oh, Chang suara awak, bini awak. Oh. Wasut. Beri ketemu mereka. Selata. Magop. Lepas tu tak jadi kahwin lah. Jadi lah. Window. Oh, lepas kahwin kau. Waduh, orang padu. Oh, wah. Tak puan pakai angin badau ban noat. Oh, wah. Kosok. Aduh lah. Dah mikir kalau orang lelaki gini kau dua kat golok tu, benda tu biasa. Dia nombor nama. Ni orang puang. Hak tahu dah tak boleh curang, tak boleh nikah, tak boleh benda. Masih dalam keadaan bini orang, pergi kahwin dengan lelaki lain. Allah Akbar. Orang ni rasa. Dah awak terima gitu ke? Tak rasa macam nak gila ke benda ke? Relax je. Sebab banyak dah wahau. Jadi sekarang ni dia duduk dengan lelaki tu. Rumah lelaki tu dekat rumah awak. Kak. Kedam. Belakang rumah. Dua hotel rumah. Selang 2 tiang rumah semua ni. Weh. Aduh lah. Dia jauh. Ni first time saya dengar orang puan nikah dua. Boleh dia baik kok. Orang puan nikah dua. Ni dia. Aduh, biasa lelaki nikah dua. Tapi tambah. Ni apa nikah dua? Dah nak mikir langsung. Ni mau go dah hibi baru. Gadi bro. Gila dia. Sekarang ni awak cerai dah ya. Tiga dah. Lepas tu anak awak khabar awak nak nikah lain. Di bain. Dia mari baloh. Dia Ari dah pun gadi ha. Gaduh ha. Macam dia ada pasti ya. Oh dah parti ha. Dia sayang. Sayang lagi. Aduh lah. Ini baru lampai pulang awak. Lepas tu tak jumpa langsung je pacaran. Nasi pesanan tu mau Ki. Kira awak ni urut dengan saya ni keadaan awak tahap 5 dah. Boleh dikatakan macam 100% dah. Jadi bila keadaan gini, kita ikhtiar dululah. Nak khabar boleh sembuh tu saya dok yakin mana. Segi awak buat rawatan yang separuh je. Jadi biasanya keadaan macam ni, kalau buat 2,200 pun biasa kena buat 2 kali baru kesang tu maksimum. Jadi sekarang ni awak buat yang separuh je, yang biasa je. Kita cuba dululah. Jadi kalau macam dok jadi lepas ni rasa nak sambung lagi, boleh sambung lah. Telefon akak tu.